First time saya tengok mayat orang kena bunuh. Dekat site tu. Dalam kolam? Tak. Lepas tu masa tu tanah tu dah rata, dah hampir nak siap, tengah nak buat kerja compact. Dah filling dah siap, dah urut dah siap filling, nak compact. Pagi tu nak pergi kerja, orang excavator telefon. Bos, cepat turun, kenapa? Ada mayat dekat site. Allah, Mayat. mayat baru. Mayat. Saya kata mayat siapa? Tak tahu. Bos datang. Saya kata tak apa, telefon ke polis sana, suruh datang buat laporan, saya sampai. Saya pergi dalam kereta ni macam-macam dah fikir, sudahlah apa pula mayat. Sampai-sampai daripada jauh memang nampak orang macam orang tidur je. Nampak orang tidur. Pergi masa tu polis pun dah sampai, pergi jalan. Saya dengan polis tu pergi sekali. Pergi sekali dengan polis, tengok lelaki kulit gelap, Indonesia. Sebelah pipi dah tak ada isi. Sebelah pipi tak ada isi, tapi tak ada darah. Dah lama? Tak, kira orang baru letak kat situ. Allah. Diletak. Tak silap saya lupa hari apa, tapi kiranya hari tu nak pergi site. Bila kita sampai site tu memang dah ada dah situ. So saya beritahu kat polis apa sekian. Nasib baik tak kena apalah, walaupun dekat tanah yang saya jaga. Rupa-rupanya dia check lepas tu dekat situ ada lagi projek pembangunan. So yang tu bergaduhan antara Indonesia. Sama-sama pekerja. Jadi tak adalah kata apa, dia tapi bunuh masa dia buang kat situ. Tapi tu momen yang kata real lah dapat tengok macam tu kan. Tu momen yang syok ingat. Habis kerja situ sekejap, habis ayah saya minta pergi ke Tanah Merah, balik ke Kelantan untuk uruskan satu tanah. Dia ada tanah besar untuk nak buat jadikan resort dan training center. So situ saya pun start jadi macam kontraktor lah. Masuk pergi tolak tanah, buat work. Kalau yang kat Rawang tutup kolam, yang ni kita nak buat kolam. Sebab kan tanah situ cantik, tanah situ luas besar cantik, dia ada hutan apa semua. Jadi daripada scratch hutan tu rata buat dia tak ada hutan yang besar, kita tak buang pokok, kita masuk celah cari kawasan apa semua. Lepas tu tempat-tempat cantik kita buat tasik, kita buat macam asrama. Tapi yang best kita buat masa tu, dia tak ada plan, dia tak ada kata arkitek apa semua. Main langgar je, main style Kelantan, main style kampung punya style. Kontraktor kampung. Kontraktor kampung. Bulldozer, excavator ada.